pada suatu hari di dunia yang aman, hiduplah seekor telur bermata hijau, berbentuk otak, bertopi hijau, berkeluarga yatim. Salah skrip. Yo, welcome back to my channel. Ya, korang mesti rindu aku kan? Ya kan? Kau rindu aku kan? Tak apalah. So, di video kali ni aku akan buat Q&A yang aku dah janjikan daripada 1 bulan yang lepas. Ya, aku tahu memang lama bila aku dah janji kat korang. Ya. Oh ya, nanti yang akan baca komen tu adalah kawan aku sendiri yang bernama Mika. Dan ya, let's go. Komen pertama dari Ziaf 16. Siapakah yang menginspirasikan anda untuk berkonten? Jadi, siapa yang inspirasi aku untuk buat konten adalah Alestia HD. Itulah kenapa, sebab aku selalu buat konten yang remake, roleplay macam tu. Dari Saiz YouTube. 1. Belajar ngedit dari siapa? Kalau belajar ngedit, aku nak try macam Alestia HD tu, macam Navy Gaming dan Mabros, editor Alestia. Dari Amaja. 1. Game favoritmu apa bang? 2. Apa warna favorit? 3. Mi paling enak menurut abang apa? Dah, itu aja. Kalau game favourite aku, confirm lah game Minecraft. Kalau warna favourite aku putih. Kalau mi favourite, aku suka Indomie. Indomie yang ni aku makan tu pun sebab tu je ada kat rumah. Tapi kadang pun aku makan Maggi kak. Kenapa abang handsome, ganteng, tampan, baik, pandai, ranjin, cantik, jompo? Aku tahu semua tu. Aku memang handsome pun. Aduh, siapa hantar ni Okay lah next. Dari Dam Rivo. Soalanku sikit je. 1. Idea nama Green Aegis. 2. Berapa umur kau? 3. Goal kau buat YouTube? 4. YouTuber favourite? 5. Game selain Minecraft? 6. Sigma Oris. 7. Bila nak buat Dark Godzillas lagi? 8. Macam mana boleh top? Dah tu je. By the way, congrats 1k subs. Asal nama Green Aegis daripada green daripada warna hijau. Kalau Aegis tu telur. Jadi karakter aku ni sebenarnya adalah telur, bukan human je adik-adik. Umur aku 14 tahun. Kalau goal aku, mungkin aku nak dinotis oleh Alestial. Tak pun 100k sub. Kalau YouTuber favourite aku suka tengok Alestia HD dan Tapak Hotama. Kalau game selain Minecraft yang aku main, game Roblox, tu pun jarang lah. Aku main bila kawan aku ajak je. Sigma Oris. Kalau aku pilih Sigma. Sebab apa? Sebab aku main wing 1000 kali aura, tambahan skibidi giat ni sila. Aku rasa aku akan buat Dark Godzillas bila dah ada movie kedua View Fantasi nanti. Macam mana boleh top? Macam tu lah. Dari Ono Gigi. Soalan aku. 1. Markah English berapa? 2. Siapa yang menginspirasikan kau untuk buat konten? 3. Aku lupa. Kalau lupa tak payahlah komen bang. Markah English aku 100. Kalau YouTuber inspirasi aku, tadi aku dah jawab Alestia HD. Dari Mika Gigabyte. Concresa 1k. Soalan 1. By the way, nanti dah famous nak buat apa? Soalan 2. Di manakah Small? Aku tak fikir lagi kalau dah famous aku nak buat apa. Tapi yang aku nak beli Beyblade. Di manakah Small? Small ada je dalam kubur lah tapi. Soalan yang terakhir. Bila nak face reveal? You know what? Aku akan face reveal sekarang juga. Okay, aku dah ready. 1, 2, 3.